Program yang dilaksanakan ni bagi saya amat-amat baik, amat-amat bagus dengan sesuai dengan teknologi era terkini yang mana zaman sekarang adalah zaman IT, zaman AI lah. Jadi seramai 5 sekolah di dalam daerah Patah Padang telah terpilih untuk mengikuti kursus ini. Terdiri daripada pelajar-pelajar yang telah dipilih. Jadi sekolah-sekolah yang terlibat adalah sekolah daripada sekolah Sungai Kerit, sekolah saya, sekolah Terolak, sekolah Bersaut, sekolah Amihan dan sekolah SK1 lah, satu sekolah rendah. Daripada apa yang saya lihat kursus ini tadi, saya lihat antara isi-isi item yang diberikan dalam kursus ini adalah amat baik, yang seperti penulisan berita. Macam manakah pelajar-pelajar ini dilatih untuk menjadi wartawan. Cara menulis tulisan, cara menyampaikan berita. Itu amat penting lah, amat bagus. Yang kedua tentang fotografi. Pelajar-pelajar diajar bagaimana cara untuk kita menangkap gambar, edit gambar dan sebagainya. Itu juga dengan videografi juga diajar untuk pelajar-pelajar ni. Jadi secara langsung penulisan berita, fotografi, videografi ini adalah satu gabung jalinan dalam dunia kewartawanan. Jadi salah tentulah khusus yang kita kaitkan ini sesuai, iaitu bengkel media, di mana ahli-ahli pesertanya terdiri daripada pengawas-pengawas PSS sekolah lah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kerana sekolah kami, Sekolah Menengah Sungai Kerit, telah terpilih sebagai kursus bengkel asas media peringkat daerah Patah Padang. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Syarikat Galeri Ilmu atas penganjuran ini. Begitu juga dengan PPD kita yang memilih kami sebagai tuan rumah. Begitu juga dengan semua rakan-rakan sekolah yang terlibat. Semoga kursus ini mendapat manfaat untuk semua. Itu sahaja percaya saya. Sekian, terima kasih. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.